Salam. Hari ini kita sentuh lagi tentang cinema culture, iaitu inilah bahagian kedua. Bagaimana mengkayakan budaya sinema di suatu negara. Saya selalu ulang benda ni. Pada tahun 1964 Presiden Amerika Lyndon B. Johnson telah menjadikan mandat dia untuk mewujudkan satu akta yang dinamakan Akta Pembangunan Seni dan Budaya Nasional di Amerika. Dan dengan akta tu akhirnya wujud American Film Institute. Banyak lagi badan-badan yang wujud daripada akta tu, sebab akta tu melingkungi semua ekosistem. Masalah dengan akta ni, apabila kita ada satu akta yang hanya cover satu bahagian saja, contohnya akta pekerja filem yang baik, tetapi akta tu tidak berguna kalau dia tidak merangkumi ekosistem. Maknanya akta pekerja baik tapi tak ada job. Maknanya jadi akta pembangunan seni dan budaya negara di Amerika National merangkumi semuanya. Maknanya ekosistem seni di Amerika. Jadi daripada akta tu wujudnya American Film Institute. Satu perkara, American Film Institute diwujudkan pada tahun 1967. Jadi perkara pertama yang dilakukan oleh AFI adalah archiving. Maknanya mengarkibkan semua filem-filem klasik dari Amerika, dan juga yang akan melalui proses restorasi. Dan ada wujud kerjasama dengan Library of Congress dalam proses pengarkiban ini. Jadi saya pernah ke Deutsche Kinemathek di Jerman, di Berlin, dan dengan bangganya pengarah kreatif Deutsche Kinemathek masa itu, Dr. Ruther, mengatakan bahawa ada 12,000 filem yang telah direstorasikan di Deutsche Kinemathek. Dan bila ditanya ada berapa banyak filem yang telah direstorasikan di Malaysia pada saya cuma tersengih, tak tahu nak jawab apa. Filem kita pun direstorasi oleh Asian Film Archive. Jadi masalahnya adalah bila saya pernah jadi lecturer, bila saya mengajar, saya selalu suruh untuk membina jati diri atau filem, untuk melihat ke belakang, untuk membina identiti filem kita. Student kena tengok filem klasik dan tidak ada pengarkiban yang sempurna dilakukan di sini.